Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alpa Hafiz di sini. Okey, hari ini saya ingin cuba membantu anda bagaimana ingin menghubungi customer service Grab melalui live chat ya. Seperti yang anda maklumkan, kita sudah tidak dapat menghubungi customer service melalui panggilan telefon. So, pada hari ini saya ingin tunjukkan cara-cara untuk menghubungi CS melalui live chat di aplikasi Grab Driver anda. Langkah yang pertama, untuk kita berinteraksi dengan Grab adalah macam ni ya. Yang pertama, kita pergi ke profil kita. Okey. Lepas tu kita akan jumpa tanda soal yang bahagian atas ini. Di belah kiri, belah atas tu ada tanda soal. So, kita klik dekat situ. Okey, dia akan keluarkan notis. Okey. Tekan OK. Lepas tu kita tekan browse FAQs ni. Okey, klik dekat situ. Lepas tu kita tekan support dekat bawah sekali ni. Okey, yang tanda soal support. Lepas tu kita pilih transport. Lepas tu kita check to get help. Lepas tu kita pilih others topic. Okey, kita pilih device and app support. Okey. Lepas tu support for technical issue lah. Okey. Lepas tu kita boleh pilih app can start, can pick up or drop off. Okey. Okey, lepas tu kita pilih report issue. Lepas tu kita pilih transport. Okey, jadi kita pun bolehlah bercakap dengan CS. Okey, terima kasih. Okey, dengan video tadi saya harap semua itu dapat membantu rakan-rakan lah. Dan apa-apa pertanyaan boleh hubungi saya, boleh PM saya dan saya akan cuba menyelesaikan, memberi penerangan kepada rakan-rakan semua. Terima kasih.